Doa naik kenderaan. Bye. Hati-hati. Yeay, tak sabarnya. Oma, Ana, jom baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, bagi salam tu bagus tau. Awak suka? Jom beri salam kepada semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Mama Papa. Apa khabar Mama Papa? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz Musa. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Ustaz Musa. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Faris Sarah. Tu Cikgu Laila. Alah. Jom kita beri salam. Jom. Cikgu Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Cikgu Laila. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Buat apa tu? Kejutan untuk Papa. Hana hias rumah. Cantik takkan Oma. Cantiknya semua InsyaAllah Papa suka. Hari ini hari lahir Papa. Mari kita gembirakan Papa. Yeay! Alhamdulillah. Kek dah siap. Wah, nanti mesti Papa suka kan? Ha ha ha. Mestilah Papa suka. InsyaAllah. Mama lupa pula nak letak buah. Papa suka buah. Allahu Akbar. Kek. 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 Ish. Macam mana ni? Bahan semua habis. Mama gembiralah kerana kami ada. Boleh tolong Mama, mari buat semula. Terima kasih sayang Mama. Sama-sama. Mama nak buat apa ni? Mama nak buat kek baru. Tapi bahan tak cukup. Yang ada pun buah je. Buah? Macam mana kalau buah potong bentuk kek? Kek buah. Mama, apa kata kita buat kek buah? Kek buah? Potong buah
buah bentuk kek. Wah, bijaknya anak Mama. Terima kasih, Oma. Sama-sama. Ha? Satu potong buah. Zap, 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 zap. 2 susun buah. 3 hias buah. Potong susun hias buah. Wah! Mama, kalau tambah buah lain, mesti lagi cantik. Tambah lagi. Kalau macam tu, jom ambil buah di kebun sama-sama. Yeay! Oma ambil mangga. Hana ambil beri. Ambil sama-sama. Alhamdulillah seronoknya. Jom kita hias. Bentuk hati. Bintang. Hati. Bintang. Letak. Letak lagi. Ya. Mama, tengok ni. Tengok ni. Kek dah siap. Wah, cantiknya kek Oma Hana buat. Assalamualaikum. Oma Hana, kemas. Kemas. Okey. Cepat, cepat, cepat. Pau dah balik. Ha? Kejutan. Selamat Hari Lahir, Papa. Wah! Bismillah. Ya Allah, sedapnya kek buah ni. Kak cantik. Hiasan pun cantik. Siapa yang buat? Terima kasih, sayang semua. Jom baca doa untuk keluarga kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita kena buat baik pada ibu bapa. Betul tu. Barulah gembira sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, Cikgu. Bangun. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Kawan-kawan, jom nyanyi terima kasih dekat Cikgu Laila. 1, 2, 3. Terima kasih Kepada Cikgu. sabar mendidik kami selalu. Terima kasih kepada cikgu tak jemu memberi ilmu. Jasa Cikgu akan kami ingati selalu. Semoga Allah menyayangi cikgu. Terima kasih kepada cikgu. Kami sayang cikgu. Kami sayang cikgu. Terima kasih Ustaz Musa. Rajin-rajin mengaji ya. Baik Ustaz. Terima kasih Kepada Ustaz. mengajar ilmu dunia akhirat. Terima kasih kepada Ustaz. Pesan Ustaz kami ingat. Kami ingat jasa Ustaz akan kami ingati selalu. Semoga Allah menyayangi Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Kami sayang Ustaz. Kami sayang
Alhamdulillah. La 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 la. Alif, ba, ta. Abang, Mama, buat apa tu? Tulis alif bata. Hana tahu. Ini huruf ta, betul kan? Ini huruf ba. Mama ajar alif bata ya. Nak? Alif bata tha jim ha kha. Dal dal ra zai sin shin sad dot. Ta, za, ain, fa, qaf, kaf, lam. Mim nun waw ha hamzah ya. Mari kawan-kawan belajar alif bata, huruf hijaiyah untuk baca Al-Quran. Yeay, Hana dah tahu. Alhamdulillah. Pandainya Hana. Kawan-kawan, jom nyanyi sekali. Alif bata tha jim ha kha. Dal dal ra zai sin shin sad dot. Ta, za, ain, fa, qaf, kaf, lam. Mim nun waw ha hamzah ya. Mari kawan-kawan belajar alif bata, huruf hijaiyah untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah, kita dah pandai alif bata. Hana lapar. Okey, jom kita makan. Sarapan dah siap. Yeay! Katalah Alhamdulillah. Alhamdulillah tu apa, Papa? Alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya puji dan syukur Alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah. Mama, kami pergi sekolah dulu. Okey, jaga diri. Kawan-kawan, Oma dan Hana nak pergi sekolah ni. Jom pergi sama-sama. Sekolah ni. Jom pergi sama-sama. Mama, Papa, selamat malam. Malam. Jom. Cari sama-sama. Mana bingo Hana? Hana cari apa? Bingo Hana hilang. Mari sini Mama tolong Hana. Kita cari sama-sama. Cari sini, Hana cari sana. bingo Hana dah jumpa. Yeay! Gembiranya hati Hana. Mama jumpa bingo Hana. Oh, bila kita sabar dan tenang, insya-Allah akan jumpa. Mana ni? Papa cari apa? Kunci kereta Papa hilang. Tak apa, Baba. Jangan risau.
Detektif Omar dan Hana boleh cari apa saja. Mari sini Omar Hana tolong kita cari sama-sama. Cari sini, Papa cari sana. kunci Papa dah jumpa. Terima kasih. Gembiranya hati Papa. Omar Hana jumpa kunci Papa. Oh, bila kita sabar dan tenang, insya Allah akan jumpa. Insya Allah akan jumpa. Alhamdulillah. Minta izin. Oma, Papa nak pinjam buku ni boleh? Ha? Kenapa Papa tanya dulu? Papa kan Papa Oma. Ambil je. Itu tanda Papa sayang Oma dan hormat barang milik Oma. Bila nak guna barang yang bukan milik kita, mintalah izin pemiliknya. Oh, Oma nak pinjam ni boleh? Boleh, ambillah. Hormat menghormati Allah suka. Terima kasih. Marilah semua minta izin bersama. Insya Allah semua gembira. Menghormati orang lain, akhlak yang mulia. Jom kita bersama hormat semua. Bila nak guna barang yang bukan milik kita, mintalah izin pemiliknya. Oh, Faris nak pinjam ni boleh? Boleh? Ambillah. Hormat menghormati Allah suka. Terima kasih. Marilah semua minta izin bersama. Insya Allah semua gembira. Menghormati orang lain, akhlak yang mulia. Jom kita bersama hormat semua. Jom kita bersama hormat semua. Alhamdulillah. Jom kemas masjid. Kelas, ingat lagi tak apa yang Ustaz suruh bawa hari tu? Ingat, barang mengemas. Bagus, tak lama lagi bulan puasa. Jadi, hari ini kita akan bersihkan masjid. Tahu tak, bila kita rajin bersihkan masjid, Allah akan hadiahkan kita mahligai di syurga nanti. Mahligai? Mahligai itu istana yang sangat besar. Ustaz, dekat mahligai tu ada kucing tak? Kapal terbang ada tak? Roket ada tak? Jerung, dinosaur, ada air terjun. Semua ada. Kucing, kapal terbang, roket, derung, dinosaur, air terjun, semua yang kita suka Wah! ada di sana. Tapi lagi hebat dari yang kita bayangkan. Wah! Hana nak kemas masjid sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey kelas, jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Bersama, susun-susun, sapu-sapu bersama. Tolong! Kenapa ni? Tolong! Tolong! Berhenti! Masya Allah! Allahu Akbar! Lap macam ni tau.
Faham tak? Faham, Ustaz? Hana nak lap sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey kelas, jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Bersama, lap, 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 lagi bersama. Ya, ya. Ha, ha. Wow. La 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 la. Allahu Akbar. Ups, Hana lap balik ya. Maaf, Hana tak sengaja. Tak apa, jom kemas luar masjid pula. Boleh Hana tolong Ustaz? Boleh, Hana nak kemas sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. InsyaAllah. Okey kelas, jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Ha. Hana kutip semua. Ya. Ya. Boleh pun. Kutip sampah banyak-banyak, masjid bersih dan bersinar, dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Maaf Sophie, Hana bersihkan semula ya. Hana, kenapa masam je ni? Hana asyik susahkan kawan-kawan je. Sebab Hana tak pandai kemas. Nanti Allah tak sayang, tak dapat mahligai syurga. Hana. Siapa kata Allah tak sayang? Ha? Walaupun tak pandai kemas, Allah tetap sayang. Kerana Hana berusaha bersungguh-sungguh nak kemas masjid. Hana pun akan dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Betul tu. Ya ke? Baiknya Allah. Ustaz Musa, Abang Omar, jom kemas masjid. Wah, bersihnya masjid. Tahniah, Ustaz bangga dengan kamu semua. Alhamdulillah. Kemas masjid sama-sama kerana Allah yang Esa. Dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Assalamualaikum. Tahu tak bila meriahkan masjid, Allah akan hadiahkan syurga. Jadi, jom solat berjamaah, Baca Quran zikir dan kemas masjid selalu. Alhamdulillah. Haiwan hebat. Murid-murid, ini kawan cikgu, Kak Amy. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke ladang Kak Amy. Waalaikumsalam Kak Amy. Ada banyak haiwan dekat sini. Semuanya hebat-hebat. Wah, tak sabarnya. Nak tengok tak haiwan apa yang hebat? Nak. Jom ikut Kak Amy. Yeay! Kuda sangat hebat, kakinya sangat kuat. Kuatnya. Boleh lari laju. Wah, subhanallah. Arnab sangat comel, telinganya panjang. Comelnya. Ke dalam mendengar. Wah, subhanallah. Hebatnya Allah. Mencipta semua. Alhamdulillah di atas nikmatnya. Wah, comelnya. Haiwan apa tu? Itu alpaka. Alpaka? Alpaka berbulu lebat, bulunya sangat lembut. Lembutnya. Boleh buat pakaian. Wah, subhanallah.
Oma, Hana, sini kejap. Apa, Papa? Kejap, kejap. Oh, Omar, Hana, mari ke sini. Papa dah panggil, jawab dengannya. Hormat kepada ibu bapa, Allah suka. Oh, Omar, Hana, Ya, Mama, Papa. jom tolong Papa. Baiklah, Papa. Ikut kata ibu bapa, Allah suka. Bersopan santun, hormat kedua ibu bapa. Akhlak mulia, Allah suka. Kelakarlah minggu ni. Omar, Hana, mari tolong Mama. Alah, kejap. Hana, oh Hana, tutuplah TV. Mama dah panggil, jawab dengan ya. Hormat kepada ibu bapa, Allah suka. Oh, Omar, Hana, Ya, Mama, Papa. Jom tolong Mama. Baiklah, Mama. Ikut kata ibu bapa, Allah suka. Bersopan santun, hormat kedua ibu bapa. Akhlak mulia, Allah suka. Alhamdulillah. Kisah Oma dan Mimi. Dan sebab tu Lisa suka tupai. Dan Arnab. Wah. Dan burung. Dan laba-laba. Okey, terima kasih. Lisa dah boleh masukkan semuanya ke dalam sangkar semula. Sekarang giliran Omar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ni Oma nak perkenalkan Mimi. Yeay! Kawan-kawan tahu tak? Dulu Oma tak suka Mimi. Hah? Kenapa? Mama, mari sini. Sini. Ada anak kucing. Kucing? kucing. Kucing. Kucing! Jom kita sama-sama jaga kucing ini. Bila kita jaga kucing, dapat pahala. Tapi Oma tak suka kucing. Tak apa, nanti mesti Oma sayang dia. Hana, jom main. Mana dinosaur Oma? Ish. Eh, kenapa Oma? Tengok ni, habis bantal Oma. Ini mesti kucing tidur sini. Oma bertenanglah, Tak nak. kucing tidak tahu. Betul. Tengoklah bantal Oma ada bulu kucing. Sabarlah Oma sayang, boleh bersihkan. Maafkanlah kucing, Kucing tidak faham. maafkanlah ia. Maafkanlah kucing, sama-sama gembira. Oma tak nak maafkan. Oma tak nak maafkan Mimi? Aduh. Sabar, Abang Omar tak habis cerita lagi.
Malam tu, Oma tak boleh tidur. Sebab ada ribut petir kuat kat luar rumah. Pergi. Mana kucing? Hah? Mimi hilang? Oma buat apa? Sabar. Mimi pergi mana? Oma cari merata-rata tapi tak jumpa. Kucing pergi mana? Mana? Oma rindu kucing. Rindu. Mimi. Nama awak Mimi. Mimi. Jadi sekarang Oma dan Mimi kawan baik. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kita rasa gembira bila ada kucing di rumah. Macam Abang Omar gembira bila ada Mimi. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana.